Right, saya nak terangkan sikit mengenai standing wave. So, standing wave ni adalah dua progressive wave yang bergabung. Lepas tu dia akan terhasil lah standing wave. The progressive wave tu dia mesti datang daripada arah yang berbeza tau. So, from left yang ini and then, from right and then from left. Okay, so sekarang kita nak lukis dia punya wave profile. So, wave profile ni inilah gambar wave tu. Senang cerita dia adalah gambar wave. So, daripada kiri, dia adalah negative sign. Okay. Lepas tu, daripada kanan kiri pula. Okay, ini wave profile daripada left side. So, ini pun sign juga. Cuma dia positive sign graph. Okay, contoh. Okay, so yang ini, paksi X dia adalah dia punya displacement dia. Unit meter, paksi X, distance. Unit meter jugalah. Sebab displacement dengan distance unit dia sama kan. So, X, M. Okay, jangan keliru dengan simple harmonic tau. Kalau simple harmonic, HSM. Kalau kat sini meter kan. Kalau kat sini time. Yang ini meter Lain yang ini adalah progressive wave. Bukan HSM ya. Progressive wave tu beza dengan HSM is kalau HSM tu dia back and forth motion setempat. Progressive wave ni back and forth motion yang bergerak. Sebab tu lah dia punya graph dia obviously akan lain lah. The physics is different kan. Okay, anyway. So, dua progressive wave ni bergabung terhasil lah standing wave. So, standing wave ni bila dah bergabung, awak gabung je. Dia senang je, tak susah pun. Dia gabung macam tu je. Very simple. So, yang ni samalah displacement. Unit dia meter. Distance, unit dia pun meter. Okay. So, this one yang kat sini, ni adalah wave profile yang kat sini kan. Okay, senang lah tu. And then macam yang kawan-kawan awak dah present pun, yang ini adalah node. Node ni maksud dia kat point tu ni displacement dia kosong. Ini adalah anti-node kan. Dia punya displacement dia adalah maximum displacement maximum displacement. Ataupun kita dah tahu A kan, amplitude. Okay. Dia punya equation for progressive wave, yang kalau yang macam ni kan sin graph kan. So, Y sama dengan A sin omega T plus KX. Kenapa plus? Sebab dia pergi left. Okay? Left. Contoh, kalau dia pergi right, ni dia pergi right, Y akan jadi A sin WT minus KX. Ingat lagi kan? Alright, so bila dua ni bergabung, dua equation ni bergabung, dia akan menghasilkan satu standing wave. So, dia akan jadi Y sama dengan 2A cos dalam kurungan KX sin dalam kurungan WT. Okay, lambda bersamaan dengan 2 node ataupun lambda bersamaan dengan 2 antinode. Ni distance tau. Okay, saya nak terang sikit pasal ni. Pasal lambda-lambda ni, yang ni kan. Okay. So, inilah saya punya graph. Kita buat satu je lah. Okay. Ini adalah standing wave kita. Displacement, distance. Allah, selalu silap. Okay. Sorry. Kat sini kan, Okay. Ni node kan. So, yang ini satu node. Yang ini adalah 2 node. Ini panjang satu gelombang lambda. Sebab tu dapat ni sama lah 2 antinode. So, kita buat tambah sikit graf. Jadi ke? Okay, so kalau kita kira daripada antinode, dia punya panjang graf macam tu kan. So, ni. Ini antinode 1, ini antinode 2. So, ini pun you tahu distance is lambda. Sebab tu dapat lambda sama dengan 2 antinode. Okay, tu je kan.